Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel Ifan Nizam. Apa khabar semua? Setelah lamanya saya tak hadir dalam channel ni, dan kali ni saya nak bawa satu update untuk korang. Memang ada perancangan update juga untuk kereta saya. Tapi apa-apa pun saya nak harap korang semua berada dalam keadaan sihat. Dan hari ni kita bukan nak cerita pasal kereta private saya. Dan of course saya akan update juga nanti untuk private saya, khususnya pada mileage 60,000. Apa yang patut anda lakukan, macam mana kondisi kereta saya, dan macam mana anda nak tacklekan ataupun managekan maintenance, kerja-kerja maintenance yang anda perlu lakukan untuk private dah. Tapi hari ni kita ada special slot. Kita nak cerita pasal kereta baru. Kereta baru apa? Kereta baru Proton. Kereta baru Proton, seperti anda sedang lihat, saya pun berada dalam kereta baru. Plastik pun belum buka lagi. Alright. So apa-apa, jangan lupa subscribe, share, like, komen, posting my video, my channel. And jom. So ini dia kereta yang model yang kita nak cakap hari ni. Kita nak bagi bukanlah full review, tapi sedikit intro ataupun sedikit info kita boleh kongsikan, iaitu Proton Saga MC3. Alright, so berada di sini teman saya hari ni adalah proud owner of Proton Saga MC3. So kita sekarang anda boleh lihat kereta ni belum ditinted lagi. Kerana SA yang kami dapat tu, dia kata ni tak sempat nak tinted, dia bagi dashcam. Tapi sadly to say, dashcam pun tidak dipasang. Kata ni memang dia tak pasang. So tak apa, nanti kita akan buat update, kita pasang dashcam. Tapi first thing kita nak pasang tinted. So kita sekarang ke arah destinasi kita untuk pasang tinted. Macam biasa hari weekend ni kereta banyak. So kita dapat lihat satu update yang Proton bawakan yang terkini. Dia pakai dia punya info display dia ataupun mati display dia. Dia pakai satu panel terus. Okay, saya pun mungkin tak perlu review panjang, tapi korang pun dah lihat. Dia pakai satu panel lah. Okay, ini untuk mati display info dia, untuk driving dia panel. Dan ini adalah untuk infotainment je lah. Okay, so sangat unik. So kata macam mana, Danny setakat driving daripada semalam, apa yang dapat rasa so far? So far saya rasa kereta ni memang smooth lah. Dia punya steering memang smooth. And power tu pun daripada dulu Saga 1.3 kan, dulu macam struggle sikit. Tapi sekarang 1.5 boleh rasa power dia. Kalau nak pick up, dia ada S mode juga, kalau boleh tunjuk S mode. And power dia cukup mencukupi. And saya rasa overall it's a very good car, very high tech. Android Auto, ada macam-macam features, auto lock, all kinds of new features people want. I think Proton has outdone themselves. Good car. Ya, itu dia. So kalau kita tengok dekat infotainment ni kan, sekarang ni currently kita dengan Waze dengan buat pasang Spotify. Jadi dia akan divide kan division panel tu untuk infotainment kita ni lah. Okay. So kalau kita tengok dari segi internal dia memang sangat lawa. Walaupun yang ni saya katakan yang ni macam quite hard quality plastik ke. Yang ni macam biasa je, tapi dia ada alunan macam kalau tak silap saya, alunan congkak. Same goes to the panel tepi pintu juga. Okay. Dari segi legroom, saya tak adjust apa-apa lagi. Saya tak adjust, tapi so far comfortable. Dia punya letak air, dia boleh, kalau you beli kopi boleh letak sini lah, ada dua. Okay, ada dua. Tapi saya bawa botol air ni memang tak muat lah. Mungkin nak kata kalau untuk yang sizing ni memang tak muat untuk sini lah. Dia preferably untuk coffee cup coffee ataupun botol mineral biasa yang kecil tu. Ada kat belakang ni pun ada juga. So tapi saya bawa botol air, saya just gantung sini. Ni famous yang Proton. Dari dulu dia ada memang penyangkut lah. Penyangkut, and dia ada charger kat belakang ni. Dekat depan mana charger dia ada lagi? Ada juga kat sini.
Tapi dekat sini. dia slow sikit lah. Ni mainly untuk time drive. Yang main charging Main charging yang tengah ni. yang tengah ni lah. Ya tengah. Oh, okey. So dari segi dia punya apa sunshade-nya, ni dia ada cermin. If I'm not mistaken dekat sini pun ada. Okey. Dekat sini pun ada cermin. Sorry kacau. So dia punya back seat macam ni lah. So nampak kereta ni memang tak dapat terurus, tak dapat ejar lagi sebab baru dapat melewat malam semalam. Okay. So yang ni memang leather lah. Okay. So kereta ni memang kita belum sempat set up kemas kini betul-betul lagi, baru ambil. Tapi first thing kita nak buat tinted dulu. So dari segi driving saya tak drive lagi. Mungkin balik nanti saya boleh sempat drive. So far good lah. Okay. Tengok dia punya. Oh, okay. Saya lupa cakap, kita boleh letak, mungkin boleh letak botol kat sini. Saya cuba tak boleh. Botol saya ni memang tak boleh besar. Botol lain boleh lah. Okay. Botol lain memang boleh. Alright. So itu dia. So terbalik kan, selalu kereta kena tunjuk overview je kan. Kita cakap pasal dalaman dulu. Nanti kita akan cakap sentuh bahagian dalaman, mungkin terang sikit. Back seat macam mana dia punya leg room. And then kita tunjuk overview kereta. Dan yang paling penting pendapat saya bila saya first impression saya drive kereta ni. So stay tune, jangan ke mana-mana. Check it out. Trick. Okay guys, so kita sekarang kita dah tinted kereta ni. Alright, so untuk menambah keselesaan untuk apa, pemanduan harian. Okay, memanglah cuaca Malaysia ni panas kan. So ni surprisingly this is my first time driving Proton MC3. Alright, baru je literally drive about 2-3 kilometers. So far experience pertama, impression pertama, dia punya steering ringan. This one is a electric steering, is it ni? This is electric steering? Yes, correct. Okay, electric steering. Rasa ringan. Dari segi handling tak pasti, sebab kita bawa ke taman-taman slow je lagi. Dari segi pick up saya try tekan. Okay, so far kita pun sedia maklum kereta ni bukan dibina ataupun direka untuk kelajuan. Tapi kalau setakat nak pick up, saya tekan sekali lagi, dia boleh pergi. Boleh. So kereta ni baru lagi, kita tak nak full potential kereta ni lagi. Tapi setakat ni untuk first impression so far okay. Kita akan ke depan dan kita akan melakukan U-turn. Kita cuba pemanduan steering U-turn dia punya bunyi signal tu boleh bunyi tukar, boleh bunyi kan, signal boleh tukar bunyi kan. Setahu daripada saya rasa tak boleh. Ya ke? Nanti kita akan figure out. Bunyi tak ada tukar macam bunyi kuat dia kuat ke low ke. Yang itu saya tak pasti. Kita akan explore lah. Kita akan ada video part 2. Biasanya kebiasaannya, nampak saya. Okey, kebiasaannya sebelum kita buat video macam ni, kita akan tengok some video atau panduan lain untuk memberi maklumat yang lebih terperinci ataupun lebih jelas, detail dan confirm untuk viewer channel saya. Tapi hari ni kita spontan je, kita tak plan pun benda ni berlaku begitu pantas. Dan hari ni kita alang-alang kita terus shoot je video ni untuk just general info. Saya try cornering dalam speed 60. Dalam speed 60 kita try. Okay, so far okay. Tapi yang
yang best steering dia lah. Saya dikabarkan ini adalah steering X50 yang dibawa diterapkan ke Proton Saga ni. Enjin pun enjin yang sama, cuma dia tanpa turbo dan enjin ni ditunekan untuk ke arah energy efficiency, petrol efficiency, untuk supaya lebih. Sebab dulu ke MC2 kan banyak orang komen yang ataupun Proton yang sebelum ni Proton yang dulu orang kata kurang power dan kurang fuel efficiency dia agak kurang. Jadi sekarang ni dia didesign untuk optimizekan objektif tersebut lah. Tapi berapa kilometer per liter boleh pergi, kita akan ada kat part 2 dan mungkin mendapat daripada detail video lain. So far saya bawa selesa je kereta dia, dari segi cornering dia, dari segi handling dia. Sebab kereta saya kan saya bawa kereta Prevail lagi besar. Jadi bila saya bawa kereta ni je. So bila bawa kereta ni kita rasa macam ringan lah, macam tu. Kita rasa macam mudah dikendali. Sebab pertamanya mungkin sebab dia adalah electric power steering. Steering dia yang selesa, dan dia punya reka bentuk kereta ni ataupun dia punya weight ataupun sizing dimension dia adalah lebih kecil daripada Prevail lah. Adakah ini menggunakan platform yang sama MC2? Adakah dia guna platform yang sama dia reka untuk MC3 ni? Okay, so sebenarnya body dan platform ni sebenarnya memang daripada MC2. And platform ni sebenarnya original dia, betul-betul original daripada Proton Savvy, tapi dah di-updatekan kepada Saga BLM, Saga FLX, Saga MC1, MC2 dan sekarang MC3. Sekarang menggunakan Advanced Modular Architecture, AMA. So itu yang platform yang dipakai lah sekarang. Rasanya adik saya lebih buat kajian daripada saya, kerana dia nak beli kereta ni, dia akan buat kajian lah yang lebih terperinci. Jadi saya pun baru tahu sebenarnya Proton Saga ni diguna BLM ni digunakan daripada platform Savvy sebenarnya. Kita dulu sedia maklum Proton Savvy ni daripada dulu memang satu kereta yang handling dia baik lah, kita tahu. Dengan cumanya dia tak dari segi maintenance tu, cost maintenance tu tak reliable sangat, kerana dia menggunakan engine Renault, tak silap saya. Ya, betul. Transmission pun Renault. Renault, jadi part tu sukar dia dapati. Tapi I believe sampai sekarang masih ada tidak cengkok. Masih ada lagi owner yang menggunakan Savvy, dan saya ada satu kenalan rapat pun masih menggunakan Proton Savvy. Masih guna Proton Savvy, dia kata part masih berdapat dan dia masih menggunakan Proton Savvy sehingga ke hari ni untuk tujuan harian. Pergi hantar anak sekolah, pergi pasar, pergi jalan-jalan dekat, hari-hari pakai. Okay, so alright, so nanti kita dapat ke highway, nanti kita buat ada shooting. Okay, right. Alright, so kita sekarang dah masuk highway NKVE lah, dia sekadar makluman. So dah drive few minutes, rasa macam simple, okay, very comfortable for driving car. So sekarang kita try tukar lane. Nampak dia ada warning lane assist warning system tu. Bila kita tukar lane ataupun lari dari lane, dia akan bagi tahu. Dia ada emergency brake, lane assist. So kereta ni dia ada basic punya ADAS system lah, Level 1. Level 1. So sekarang kita masuk highway, kita cruising about 90. So far okay. Tengok raining, hari hujan. Tapi nak cakap something lah, electric power steering tadi, masa kita driving at a slow speed atau kat taman tadi, dia punya steering ni very light. Okay, very light. And then sekarang ni saya kat highway driving macam ni, when the certain speed, the steering hardness is tuned keras. Macam previous saya memang keras. So kita memang dah biasa kan. Tapi ni masa kita driving at slow speed, tengah nak parking atau slow speed,
very light, you know. Bila kita highway ni dia pegang. Supaya apa? Supaya bila kita driving tengah laju, cruising kat highway ke apa, laju, dia tak ada tersenang kita tercorner atau apa, akan lead to accident. Jadi ni keras nampak? Firm. Keras. Keras nampak? Macam tu. So kita tak ada kesempatan lagi tekan. Nanti bila ada kesempatan kita tunjuk lagi. Right. Okay, kita try mengecut 100 sekarang, 110. So far memang steady. Kita tekan sikit. Jadi pick up pun boleh catch up. Tapi kita ada kereta ke depan 115. Speeding relax je. Baik, bagus. Saya mendekati kereta depan. Dan sistem ada ni memberitahu untuk saya mengekalkan jarak yang selamat dengan kereta depan. So dia memang ada sensor. Ada sensor, dia bagi tahu anda beli Proton MC3, anda dah dapat semua feature ni. Bayangkan dengan harga tidak melebihi 50,000, anda dah dapat. Jadi siapa yang nak beli kereta ni boleh roger saya. Macam seolah dia saya SA pula. Tapi boleh, saya memang ada SA yang boleh bantu anda. Siapa yang nak info lanjut boleh contact saya dekat nombor saya share dekat ruang komen untuk pertanyaan lanjut untuk tujuan pembelian kereta ini. Jadi sekarang ni dia bagi tahu, itu adalah warning, dia bagi tahu ada kereta yang dekat. Okey. Yap. Terima kasih kerana memberitahu warning. Kita sedang banyak kereta. Kita tengah tukar lane. Nampak ada kereta lalu tepi. Jadi dia bagi tahu ada kereta boleh kata jangan tukar lane lagi. Dan kita pun sedang tukar lane. Sebab tu dia bagi tahu kita. What's the features called? Ni. Okay. So, apa dia tadi? Alright, so nama dia forward collision warning. Okay. So kita tak ada kesempatan untuk berjalan dengan highway yang lenggang untuk kita menguji dia punya comfortability, stability pada speed yang lebih tinggi lah. Jadi semua speed yang selamat dari kita bawa. Tapi so far dari segi handling kereta, adjustment kereta, untuk situasi banyak kereta trafik yang tinggi, kenderaan trafik tinggi, memang okey je kita nak tukar-tukar lane mah. Ibarat macam kita bawa kereta kecil juga. Sebab dia adalah compact sedan. Saya tukar lane okey je. Nampak? Nampak? So that's now, bukan tadi sekadar tukar lane tu dia bunyi. Tengok, saya baru ni saya tukar lane ni tak bunyi. Sebab kereta yang ada di belakang lane kanan tu dia jauh lagi. Jadi bila ada jarak yang dekat, dia akan notify kita. Trafik tinggi Jadi kita akan ke kiri ni lah, shortcut. Alright, kita jumpa kejap lagi untuk update yang akan datang. Jam sini, sebaik kita ikut. Alright, so kita sekarang tengah drive dalam keadaan hujan yang agak lebat. Pemanduan kita rasa selesa sebab kita tahu ketinggian kereta ni mempunyai ketinggian yang agak tinggi. Jadi lompat air semua tu kita tak ada nampak rasa risau kereta rendah sama kereta ni agak tinggi. Sebab kalau naik bump kita rasa okey je. Dia punya shock absorber semua okey. Kita rasa okey lah kereta ni. So
Itu pula untuk satu additional info, memang kereta ni menggunakan enjin X50 yang baru tanpa turbo, ditunkan untuk penjimatan minyak. Dan ni adalah salah satu kereta dalam kelas ni mungkin buat masa ni yang ada pakai bukan timing belt tapi pakai timing chain. Jadi dia boleh tahan lama lagi dan tak perlu kekerapan yang dekat untuk tukar timing belt seperti kereta timing belt lain lah. Biasanya dalam 70-80 ribu kita kena tukar. Yang ni tak perlu. Yang ni kita kena semak balik schedule dia nanti. Berapakah interval yang kita perlu tukar sebenarnya? Berapa? Bukan lifetime lah, dah tu berapa. Mungkin dia ada certain period of mileage. Service center perlu check kondisi timing chain ni, boleh digunakan terus pakai atau perlu pertukaran dan sebagainya. So far kita buat kereta kena hujan. Okay, so far okay, comfortable. Ada bump semua, kita rasa okey je, jalan je. Macam depan ni pun tengok Proton Saga MC2 nampak. Steady je jalan. Inilah kereta, orang kata kereta boleh kata kereta ramah lah kereta dia. Dia bukan segi kurang harga saja, tapi dengan harga yang berpatutan, dengan segala spek dan features yang kita dapat tu. Saya tak tahu, saya harap lepas ni cuaca mengizinkan untuk saya tunjuk overview reka bentuk kereta ni dari luaran dan dari segi dalaman ruang belakang dengan ruang terang saiz. Okay, kita tunggu nanti, kita harap ada kesempatan tu. Okay, so untuk info tambahan, actually kereta ni menggunakan pakai topi. Okay, so untuk info tambahan, sebenarnya kereta ni tidak menggunakan hydraulic power steering dia menggunakan electric power steering. Jadi untuk electric power steering memang tak perlu pening lah kalau tukar fluid dalam masa terdekat. Jadi mengurangkan cost lah untuk maintenance. Jadi Proton memang dah fine tune kereta ni untuk penjimatan dan penggunaan harian lah. So itu saja. Okay guys, ini dia. Pintar tak pintar. Jadi abang ni dia pilih warna biru. Apa kod warna? Biru laut dalam. Memang nampak sangat cocok lah. Kacak. Nampak macam kereta premium. Okay, kalau kau tengok, belakang dia. Tengok sini ada logo Proton lagi bak ni. Buka but jadi dia menggunakan enjin IGT daripada X50. Dia punya ni macam sporty lah. Jadi yang ini dia buka daripada butang bawah ni, kamu tekan, lepas tu dia buka. 500 liter dia punya belakang. Tidak, 400 lebih liter. Hampir 500 lah, lebih kurang besar macam previous saya punya. Okey, nampak. Sebab dia macam kita ada boot dark apa? Spoiler ducktail punya nampak. Ni nampak ni. Semula jadi. Spoiler ducktail. Nampak. Nampak spoiler dia punya tail apa? Tail light antenna pun bawah, shark fin antenna. Ni dia punya ni lah. Okey, tempat duduk belakang dia. Ke tempat duduk belakang. Ni. Dia punya back seat just nice je, cukup-cukup je. Legroom decently size, sedang. Leg head Ada headrest. Premium ada. Okey, ini bahagian ruangan depan lah kalau korang nak imagine. Pegang steering, cuba tengok sandar. Ada ruang lagi kat atas. Cuba sandar ke belakang. Neck.
Okey nampak. Ini boleh adjust lagi ni sebab ini depan sangat ni. Dia ni boleh bawah lagi. Boleh. Ni maksimum bawah dah. Pegang steering. Okey nampak. Untuk daily car memang sesuai lah. Alright. Jadi guys, itu saja untuk video kali ni. Kira untuk review, short review, first impression of Proton Saga MC3. Alright. So itu saja video setakat ini. So harap appreciate sangat korang punya support untuk aku untuk comeback. Korang subscribe, share, like, komen, post video untuk video kali ni untuk channel saya. And I see you guys in my next video. Assalamualaikum, bye bye.